satu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Bila tiba hari raya, atuk pun bergembira. Ya Allah, gembiranya atuk pasal besok hari raya. Esok hari raya. Esok hari raya. Alhamdulillah. Apakah kelebihan-kelebihan malam raya? Malam raya ni adalah malam makbul doa, antara 5 malam yang paling makbul doanya. Jadi banyakkanlah berdoa. Kemudian malam raya ni adalah malam untuk menghidupkan ibadah. Jadi hidupkanlah ibadah. Jangan sibuk main Roblox, jangan sibuk tengok YouTube, jangan sibuk dengan Netflix. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang menghidupkan 2 malam raya, maka hatinya tidak akan mati pada hari-hari hati mati. Jadi, sempena Hari Raya Aidiladha ni, Atuk nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin, nak minta duit raya. Sorry, patutnya Atuk yang bagi duit raya kat korang. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Kirim salam kat semua orang. Bye.